making of nasi biryani. Masukkan butter, kemudian cair, masukkan 3 butir kawai, lepas tu daun salam. Lepas tu kita kacau-kacau dia sampailah butter dia cair. Sebenarnya kena pakai minyak puri ghee tu, tapi tak ada, kita pakai butter je lah. Lepas tu tunggu sampai naik bau, masukkan bawang putih, masukkan bawang merah, cili padi, halia dan tumis lagi sampai naik bau. Okey, dah naik bau, kita masukkan pandan, daun ketumbar dan juga tomato yang telah dicincang. Tapi tak ada sangat lah, sikit je. Lepas tu masukkan rempah biryani. Saya guna rempah biryani adabi dalam 4 sudu. Lepas tu kita tumis je sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan susu cair. Susu cair ni patutnya kita nak ganti dengan susu fresh milk pun boleh. Lepas tu biar dia sampai naik pecah minyak lagi. Okey, dah cantik. Kita masukkan beras basmati yang telah direndam selama setengah jam. Sukatan beras ni adalah 1 cawan beras bersama dengan 1 cawan setengah air. Okey. So nanti nasi tu akan jadi cantik je tau bila dia tanak. Okey, tutup dan dah siap. Selamat berjamu sore. Kita masih makan dengan ayam biryani juga. Ada acar timun dan carrot dan juga papadom.